Hari Sabtu lepas kita buat satu mini game dengan geng-geng cowboy geng kan. Tak macam mana lah boleh buat mini game ni. Dia macam tiba-tiba diorang kata diorang nak turun dekat Pangkor. So secara kebetulan lah. Jomlah kita buat mini game, lagipun penyertaan ada lebih kurang dalam 14 orang. Maka terhasillah satu mini game yang tidak dirancang geng. Memang mantap lah. Jo Jo. Mantap. Memang best. Best Best of the best. So macam mana tempat luncur ni, okey tak? Tempat luncur memang Mantap mantap. Compare dengan yang kita orang pergi sebelum ni memang bahaya, jalan sempit. Tapi ini berbaloi. Kita bayar tak banyak sangat, tapi dari segi safety, okey, bila naik kita boleh basuh enjin, kita boleh basuh bot. Yes. So kemudahan ada kat sini. So Mantap, kereta pun security jaga. Yeah. Senang, tak payah risau. Baik, mantap. Yes. Tempat kita lancar adalah di Marina Lumut geng. Memang terbaik lah tempat ni. Segala kemudahan disediakan. Tak payah cakap banyak lah. Tapi hanya untuk customer Nikon Pro Fishing saja, korang boleh enjoy dengan bayaran RM50. Kalau bukan customer Nikon Pro Fishing, korang kena bayar dalam RM150. Jadi macam mana nak jadi customer Nikon Pro Fishing? Korang boleh PM tepi. Kan? Mantap ah. Kau tengok. Ui. Mantap ah. Juara ke tak ni? Ni muka-muka juara ke tak? Yakin? Yakin Minta maaf. Naik podium. Minta maaf terus. Ya? Muka juara ke? Mantap ah. Okay guys, hari ni aku recommend geng-geng IB, geng-geng cowboy semua turun dekat Marina guys, untuk kita main kat Pangkor. Nampak tu? Aku set kemah kat sini lah geng. Memang mantap lah. Memang mantap habis lah. Kan? Betul. Memang. Nak kemah, nak Tapi turun kat sini, yang best dia adalah apa tau? Customer Nikon dapat RM50 sahaja bayaran. So korang lepas mancing, korang boleh gunakan air, kau boleh basuh bot, kau boleh flushing engine, semua kau boleh buat. Tapi hanya untuk customer Nikon, RM50 sahaja. Tapi kalau bukan customer Nikon Pro Fishing, korang kena bayar RM150 harga asal. Okay guys, semoga korang luncur selalu dekat Pangkor. Bye. Nampak gayanya tim-tim IB ni semua dah tak sabar nak luncur geng. Amboi. Okey. Jomlah kita mulakan pertandingan mini event daripada Nikon Pro Fishing. Jom jalan. Idling je keluar. Macam mana pengalaman turun Marina? mantap. Parking selesa kan? Boleh mandi kan? Boleh cuci bot kan? Mantap kan? Mesti korang pelik kan kenapa kita bawa slow untuk keluar daripada Marina Pangkor. Okey, dia cerita dia macam ni. Waktu kita nak jalan keluar tu, kita tak boleh main minyak langsung. Memang kena idling saja. Sebab apa? Untuk mengurangkan wave, untuk mengurangkan ombak. Sebab apa? Bot-bot yang parking kat sini bukannya harga murah-murah geng. Memang harga juta-juta kat sini. Jadi sebab itulah kita kena buat macam tu. Okey, cara dia guys, nak keluar daripada Marina, macam inilah cara dia, idling saja. Sampai bot ni, ini dah penamat dia. Ready to go. Belum lagi. Okey. Ini adalah penamat dia. Ready to go. Korang semalam main bawah jambatan Bye-bye. Oh, mantap. Kawan. Mantap. Good luck guys.
Guys, kita menghala ke Tukang Perak guys. Oh, padu lah. Ombak dia gila. Tapi bot ni steady guys. Macam bot besar. Oh. Aku dengan Joe, kita orang pergi ke Tukang Perak. Lepas tu yang lain-lain tu IB dengan Kabut, dia orang buat pertandingan memancing lah kan. Tapi hadiah-hadiah daripada Nikon Pro Fishing. So kejap lagi kita akan balik, kita akan tengok lah macam mana. Tapi hari ni aku tak mancing sangat guys. Aku tak mancing sangat. Aku saja kepada usia tempat dan juga test boat kan. Kita masuk 380 dengan 420 ni macam mana dia nak berhadapan dengan ombak-ombak besar. Dulu aku kosong, bawa harapan penuh, langkah mula perlahan tapi hala tuju teguh. Nama tak dipandang, jiwa aku tak mengeluh. Tiap hari ku susun sampai masa aku tak. Kalau korang nak tahu macam mana video ni dibuat, okay, sebab bini aku dia pakai boat besar dan follow kita pergi tempat yang jauh geng. Nanti one day aku akan review boat besar ni, okay? Okay geng. Lu tak siapa kisah sekarang nak ikut macam bayang. Orang belakang bising sebab tak mampu berdiri terang. Bos naikin bukan sekadar tentang mimpi. Ku pastikan segalanya tercapai suatu hari nanti. Karena harapan bukan sekadar angan tak bertepi. Bos naikin kebangkitan ini jadi sebuah legacy. Tak ada shortcut, semua ku buat step by step. Jatuh bangun 1000 kali, ku bangkit perbaiki mistake. Kau mengharap ku gagal, pasti kau takkan dapat. Rezeki Tuhan ku dakap, tak siapa mampu sekat. Cakap belakang sebab dia masih sentiasa di belakang. Tak pernah berlari sebab jiwanya pun selalu goyang. Aku yang terus maju, tak toleh kiri kanan. Bos Nikon punya cerita ini tentang pengalaman. Takkanlah apa saja, aku tetap terus di depan. Guys, kena bully tadi guys. Aku pakai set kecil je. Kan, Montana V3 guys. Aku kena bully lah dekat Tukang Perak. Bangang betul. Sekejap. Ui, besar tadi. Alah, rugi lah. Hari ni, aku main set kamera semua tertinggal geng. Tak boleh buat apa lah. Aduh. Jadi tak dapat nak rakam 360 aku. Aduh. Inilah kisah aku kali ni guys. Memang aku pun pelik macam mana aku boleh tertinggal satu set kamera aku geng. Macam-macam aksi, strike apa semua yang aku tak dapat nak recordkan untuk belanja dekat korang. Aduh, memang letih lah macam ni. Aku first time kena. Selesai kami test boat dengan Joe, okay, kita orang pun balik dekat base pada pukul 6 petang untuk kita mengakhiri kita punya mini game daripada Nikon Pro Fishing. So pening jugalah, aku kan jadi juri dan aku sponsor siapa aku nak bagi pemenang dengan penimbang tak bawa, macam-macam hal lah kan. Macam mana aku nak tentukan kita orang main cowboy je lah geng kan. Janji diorang happy sudah lah geng, betul tak kan? Yang penting diorang happy. Okay, soon kita akan buat mega punya pertandingan sponsor by Nikon Pro Fishing. Okay, terbuka kepada semua inflatable boat. Tak kira lah kabut ke, IB ke, RIP ke, semua. Nanti saya akan plan dan bagi tahu tarikh. Okay, kita akan buat mungkin kat Pangko. Okay geng, memang terbaik. Walau macam mana pun, thank you to Marina Pangko sebab support event ni juga. Semoga kita jumpa lagi di episod akan datang geng. Bye. Dulu aku kosong, bawa harapan penuh, langkah mula perlahan tapi hala tuju teguh. Nama tak dipandang, jiwa aku tak mengeluh. Tiap hari ku susun sampai masa aku tak lagi jatuh. Orang kata itu mustahil tapi aku buat sampai jadi. Kau nampak aku naik, tak nampak struggle aku sendiri. Kena fitness gamers corner aku yang paling menipu. Padahal suara di belakang itu punya hati yang keliru. Dulu tak siapa kisah sekarang nak ikut macam bayang. Ya, kita game shot-shot je. Assalamualaikum, selamat pagi Okay, ini kali pertama kami geng kabut yang kebam turun di Marina JT lah. Okay, untuk first time kami rasa teruja lah sebab
dengan tempat lancor je yang selesa, yang kemudahan yang ada ni pun selesa. So kami rasa macam seronok lah. For first time kan, rasa macam ni kan. Dengan keadaan security pun terkawal, selamat, buat tinggal pun tak ada masalah. So, Kan? Selamba tinggal kan? Selama tinggal macam ni. So saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Bro Syaz atas atas kebaikan beliau lah. Oh, mantap lah. Lepas tu bayaran macam mana? RM50 tu okey tak? Okey, untuk bayaran RM50 tu kami rasa sangat berbaloi. Tapi dengan, dia ada apa ni tau sebenarnya. Dia hanya untuk customer naikkan Pro-Fishing je yang dapat. okey. Kan? Faham. Ya, itu saja. Tapi sekiranya bukan, kena bayar harga asal lah jawab dia. Faham? Okay. Kan? So kami rasa ni lah, sangat terima kasih lah kepada Bro Syaz. So next time kami rasa boleh lagi kot. Boleh. 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 Boleh, tak ada masalah. Alright. Janji customer naikkan Pro-Fishing, no problem. Alright, terbaik. Mantap.